Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kalau tuan-tuan baru buka mesin FindX Pro daripada kotak, so apa-apa yang tuan perlu buat first, keluarkanlah. Keluarkan controller dia ni, keluarkan coil dia ni. Okay, buat penyambungan dulu. Okay, sambung dia punya shaft ni. Shaft ni masuk je kat sini. Masuk kat sini. Okay, bila dah sambung, okay, coil pun dah keluarkan. Saya bagi contoh lah. Okay, so coil ni akan pasang di sini . Okay, ni dia punya coil. Okay, coil ni dia ada marking tu. Saya nak. Okay, dia ada satu pin tu. Okay, pin marking tu. Okay, tepi ni kan. Okay, marking pin ni. Tu nampak. So, dia akan cucuk dekat sini lubang ni. Nampak yang parit ni. Okay, so dia akan masuk kat situ lah. Jadi, siapa yang baru beli first, pasang dia macam tu lah. Pasang coil dulu. Keluarkan dulu lah. Ni saya tak keluarkan. Keluarkan, pasang shaft ni siap-siap. Pasang coil, kemudian masukkan di sini, kemudian pusing dia. Dia memang dia takkan masuk habis . So dia memang bila kita masukkan sini. Saya masukkan lebih kurang lah. Okay. Dia memang takkan masuk habis. Dia akan ada lebihan lah sini nanti. Tak apalah. Okay, so on dia, button on dia sini. Tekan on dia. Okay. Untuk kecerahan dia lampu. Okay. Untuk pergi ke menu dia ada 1, 2, 3, 4. Untuk pergi ke menu tekan huruf M. Tu. Pindah je menu, tekan M. Okay, contoh yang ujung sekali ni beach. Okay, yang ini sensitivity. Nampak tak ni? Sensitivity 1, 2, 3, 4, 5. Okay, itu saja. Lepas tu yang ini volume dia. Nampak ni volume dia. Kalau nak full 5, penuhkanlah 5. Okay, kemudian yang ni pin pointer. Pin pointer bila kita pakai nanti untuk dapat detect kat mana lokasi barang tu. Yang ini pasal nak yang atas ni. Yang ni kita ambil all metal lah. Sekejap. Okay, ni untuk beach. Contoh kita tukar dulu. Okay, yang ni all metal. Pastikan dia tak ada hitam tu, dia all metal. Kalau kita block ni, maksudnya dia akan block lah kawasan ni. Dia akan start baca. So jangan block lah. Pastikan buka penuh . Buka penuh macam ni. Okay, kalau macam ni maksudnya dia takkan kesan besi. Besi-besi yang kecil dia tak tekan. Kalau nak detect semua, pastikan pilih macam ni. Pastikan daripada kosong tu, daripada satu, dia memang satu ni dia akan block. So macam ni all metal. All metal dia akan kutip semua. Alright, itu saja cara pakai dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.